Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar cara-cara untuk melakar organ-organ pencernaan dengan mengaplikasikan teknik Digestive Geometry Draw. So, DGD. So, apa tu DGD? Ini ialah satu teknik untuk kita melakar organ-organ pencernaan dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Okay, seperti rectangle, square dan separuh bulat. Okay, so kita start dengan, just imagine ni ialah satu segi empat besar yang ruangan yang kita nak lukis. So kita mula dengan bahagi 3 sama rata. 1, 2, 3. Okay, bagi sama rata 3 garisan akan dapat 3 rectangle, 3 segi empat tepat. So kemudian kita start dengan bawah sekali dulu. Kita buat satu square. Okay. Bila kita dah buat square ataupun segi empat sama, kita padam kiri dan kanan. Dia padam garisan kiri dan kanan. Okey, fungsi kita buat 3 rectangle besar ialah untuk kita dapat anggaran saiz dengan tepat lah kita punya badan. Lepas dah buat rectangle, kita buat half rectangle pula square. Kita buat half bulat, separuh bulat di atas, separuh bulat di atas dan separuh bulat di bawah. Satu garisan. So lepas dah buat garisan dua benda ni, kita padam pula garisan atas dan bawah. Okey, lepas tu kita buat separuh bulat di sepanjang garisan yang ada ni, separuh bulat ya. Okey. Kalau buat separuh bulat, okey, kita padam garisan yang ada kat bahagian dalam ni lah. Kita padam. Okey. Lepas dah siap ni, kita buat 2 garisan dekat tengah-tengah, sambung dekat kita punya usus besar. Okey. So lepas dah buat garisan, make sure dia tengah-tengah, padam sikit garisan belah sini. Kita nak lukis, first kita lukis separuh love ataupun bulat dekat sini atau berbentuk mangga. Yang ni ialah perut. Kemudian tarik bawah sikit, buat bentuk daun. Untuk daun, yang ni ialah pancreas. Pancreas. Okey. So perut, kita nak perut dengan pancreas. Kemudian di sedikit di pancreas kita padam sikit, kita bawa ke sebelah. Macam ni. Bawa ke sebelah dan kita buat bentuk Y. Okey. Y. So Y yang bawah atau Y yang pertama kita buat bentuk bulat. Nah, Y yang kedua kita buat macam ni, separuh bulat. Okey. Okey. So dah complete kita punya perut. Perut, pancreas, mempedu dengan hati. So kita buat yang bawah usus kecil pula. So yang garisan tadi tu kita sambung di bawah, kemudian kita buat usus kecil. Okey, bila usus kecil bersambung dengan usus besar, kita padam sikit lah. Kita nampakkan garisan bersambung. Okey, ada sikit garisan bawah kat bawah usus besar. Yang ni ialah appendix. Okey, so bila dah siap bawah ni, kita terus atas pula. Untuk bahagian atas. Okey, yang ni kita nak buat kepala. Kita start dengan agak-agak atas bawah, balance-kan. Kita buat nombor 1, 2, 3. So 1, 2, 3 ni, 1 ni akan jadi rambut dan kepala macam ni. Okey. So tingkat 3 yang bawah ni adalah akan jadi dagu. Kita buat dagu dia. Kemudian buat macam ni. Tembung kat sini akan leher. So sebelah ni pun ambil
Macam ni. Okey, lepas tu bila dah rapat ni, guna garisan yang ada ni, kita tarik sampai ujung, kita buat dia punya lengan. Tambah satu garisan lagi untuk badan. Sama juga yang sini, ujung sini kita tarik sebagai lengan. Tambah satu garisan sebagai badan. So, bila dah rapat yang ni, kita padam garisan kiri dan kanan yang lebih ni. Sini. Kemudian padam garisan yang menyantungkan leher dengan esophagus. Okey, padam garisan ni. So dah rapat lah muka, mata, hidung, mulut, dagu, leher, bahu dan lengan. So dekat esophagus ni adalah esophagus. Okay, satu garisan yang pertama kita akan cantumkan bawah mulut, sini ke mulut. Satu lagi garisan kita akan cantumkan di atas nombor 3. Satu garisan bawah nombor 3, satu garisan atas nombor 3. Kenapa kita buat macam ni? Sebab ni ialah hidung, yang ni mulut. So, antara hidung dengan mulut ni akan ada satu segitiga kecil. Okey. So, segitiga kecil ni. So, selalu esophagus akan bersambung dengan mulut dan dengan hidung. Satu untuk makan, satu untuk bernafas lah. Mulut juga boleh bernafas sebab kita menggunakan saluran yang sama. So, dah siap kita punya lakaran sepenuhnya. Memang dah totally siap. Sekarang masanya untuk kita melabelkan lah. So kita start dengan kepala dulu. Ni ialah mata. Tapi mata ni tak perlulah, so tak payah label. Kita start dengan mulut. Kemudian esophagus. Kemudian hati, empedu, usus besar, usus kecil, kemudian di sini kita ada perut dan pankreas. Okey, dan last sekali kita ada rectum atau anus. So complete lah kita punya organ-organ pencernaan. Okey, itu saja. Terima kasih.